So okay, cerita ni pasal Mina ni nama Shikaku kan. So kita tengok from dia muda dulu, apa tu, Dia kecil lah. masa dia kecil dia dah ada karakteristik apa ni, not sadist. Dia macam psychopathic sebab dia tak ada emotion. dia tak ada emotion Tak ada towards empathy. living things. Dia tak ada empathy. Dia macam binatang semua dia boleh bunuh. Tak ada hal, dia tak ada rasa kesian, tak ada apa. Dia macam, you know, bila kecil dah macam tu, besar confirm boleh jadi killer, you know. A sign of like kau ni shot ni. Psychopath lah. Macam psychopath memang lah. kena shot. So and then apa tu, and then we jump forward, dia dah besar, jadi assassin. Macam okay lah, faham lah kan, kau boleh bunuh orang selamba kan. So she got hired by this one guy. Lepas tu the guy cakap, okay, apa tu, aku nak hire kau to bunuh aku. Kan? Tu cakap, benda tak. ni. At first dia macam okay, nak buat kerja, okay, rate aku 10 million yen per hit. So mama tu macam 10 million per hit, aku akan kasi kau 100 million. 100 million. Tapi kau kena try bunuh aku. And then after that kan, story dia macam tiba-tiba jadi left turn and then high impact, high action to the point that macam, wait, dua-dua ni crack saya, dua-dua ni Shikaku and that guy dua-dua crack. Macam okay, crack meets crack become apa? Jadi macam tu lah. Lagi crack. Tapi macam yang pelik kan, dia ada happy ending. Ya, dia ada happy ending. Dia ada happy ending tu dia. Aku macam, ini dah crack gila ni. Macam ada happy ending.